Macam mana nak bimbing pasangan mualaf? Macam saya sendiri, saya berkahwin dengan suami saya mualaf. Dia masuk Islam waktu nak berkahwin dengan saya. So dia daripada Canada. Lepas tu dia convert, kita berkahwin dan dia duduk Malaysia lah. Sebab saya sendiri pun nak mengajar tu, saya pun sendiri takut, macam mana, Ustazah takut bergaduh. Sebab benda-benda macam ni bagi saya sensitif. Awal-awal dulu bila saya tegur ataupun saya cakap dengan dia, dia akan rasa trigger tau Ustazah. Sebab saya dulu kalau ikutkan pengalaman, malam-malam kalau saya tegur ke, nak suruh solat ke, sebab dia bukan dari agama saya, dari agama Islam. So bila dia masuk tu, bagi dia untuk I nak berkahwin dengan you je. Tapi bila dah masuk tu, bila kita suruh dia amalkan, awal-awal perkahwinan dulu agak trigger dia. So kita orang banyak gaduh Ustazah. Sebab dia dulu agama Buddhis. Saya Islam kan, tapi bila masuk, ada gaduh-gaduh. Tapi lama-lama, Alhamdulillah, dia slowly berubah bila 4 tahun perkahwinan. Dia tengok saya buat. So saya ubah cara saya buat dulu. Lepas tu sekarang baru dia buat. Dia ikut. Cuma apa lagi yang saya perlu buat Ustazah untuk saya bimbing pasangan saya? Masya Allah. Saya suka sangat Syasha kata Syasha buat dulu. Lepas tu dia tengok. Alhamdulillah. Dan memang orang yang masuk Islam ni, sebenarnya dia macam orang Islam juga yang baru berhijrah. Dia tak boleh paksa. Macam tadi Syasha bilang kan, macam Syasha nak pakai tudung, sekali macam tak boleh complete semua kan. Begitu juga dengan orang yang baru masuk Islam. Dia baru mungkin niat dia nak kahwin dengan Syasha kan. Lepas tu sekali macam lama datang pula nak kena solat, nak kena buat ni, nak kena buat tu. Banyak pula hukum hakam dia. Jadi kalau kita tengok, kalau Al-Quran tu sendiri, di Mekah ayat